saya nak bawa korang jalan-jalan ke Bazar Ramadan. Okey, untuk makluman semua, Bazar Ramadan ni bukanlah Bazar Ramadan yang besar. Bukanlah Bazar Ramadan seperti yang saya pergi sebelum-sebelum ni di TTDI, di Taman Tun Dr. Ismail dan juga di Shah Alam. Di sini adalah Section 6 dekat Mini Giant, adalah Bazar Ramadan yang paling kecil. Okey, jadi hari ni kita dah bawa korang semua sebab dekat sini tak ada apa-apa aktiviti bebas. So untuk esok insya-Allah saya akan bawa korang pergi kawasan infrastruktur dan juga kawasan rumah terbengkalai atau bangunan terbengkalai. InsyaAllah kalau ada berlapangan dada, saya akan nak pergi ke sana. Sebab saya ada nampak salah satu bangunan yang agak lama. Okay, jadi dah lama sebenarnya saya tak buat, disebenarkan nak raya ni kan. Jadi selama hari ni saya buat Bazar Ramadan, saya pergi ke masjid. So bila nak dekat habis puasa ni, tak salah untuk kita sambung balik video saya pergi ke bangunan yang terbengkalai. So itu yang bangunan terbengkalai tu saya tak janji sama ada besok atau bila, tapi insyaAllah berkemungkinan saya akan pergi besok. Dan juga hari ni saya akan pergi bazar, bawa korang jalan-jalan, cuci mata dan juga telan anak tekak korang. Okay, apa-apa, let's go. Ayam lagi. Kira boleh. Ini mau. Lagi bawa yang ayam daging. Ayam dengan daging. Nanti mah. Hari ini. Sudah.